alhamdulillah kita dapat habiskan semua makanan kita pada malam ni sebanyak 100 pack lah. 100 pack. Terima kasih kepada semua yang turut membuat kita pada malam ni. Pagi ni lah. Dan pada hari ni kita malu lah sama kita Firdaus mak Firdaus terlambat lah orang kata tergelicir sedikit dan nampak ada sedikit rosakan lah walaupun ada luka. Dia memang sakit, dia kata sakit lah pagi mari abang dia terus siap. Dia kata dia pernah accident dulu dia kata lah masa dalam klinik tu memang tadi lah kita nak angkat dia masuk tu boleh dia kata betul doktor datang tu doktor check kata ni kena pergi x-ray. Ya, tanpa panggil abang dia datang tu bila sampai abang dia tu lain pula keadaan dia. Sihat. Kalau abang kata tak apalah. Anaknya suruh dia bawa ke hospital tapi abang kata tak apa kita bawa balik. Bawa balik tak apa kita bawa balik. Abang mengenali adik. Abang mengenali adik. Mesti kata dia mengenali adik dia cuma bagi kita sahabat-sahabat ni kita mungkin kena ada tanggungjawab sikitlah sebab dia dengan sukarela untuk bantu anak ingat anda nak menacakkan Ifat sedikit lah. Untuk dia lah anak akan serah pada anak untuk serahkan kepada dia dan mungkin insyaAllah anak cuba saya bakar dalam grup ARC nanti mungkin kita dapat berikan untuk Ifat mungkin boleh ada nama lakukan YB mungkin YB boleh melawat Allah lah kita tahu setakat mana cuma kita ambil mungkin yelah cakna benda ni dia nak tolong membantu kita pada-pada cuma tak diuji dengan keadaan macam tu. So anak melancarkan Ifat tak tolong YouTube tak lah. Demo lah. Lawas dia gambar. Ya, cakap Ifat sikit lah. Nanti saya buat mesej dah. Ya, anak-anak awak mesej. Okay, untuk malam ni lah. Okay, sebelum bersuara anak minta safety lah. Sedikit ucapan untuk akhir malam ni. Kami nak pergi ni? Tak. Dekat 10. Jari anak beritahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuan Ali. Tuan Ali malam ni. Akhir dah. Amin. Sesi terakhir. Terima kasih. Bawa YB si sudah dulu. Jadi alhamdulillah ni pusingan yang kedua lah sinar sahur untuk raya Ramadan kita pada tahun ini. Alhamdulillah selesaikan dengan baik. Cuma satu tempat lah. Baru serahkan sebagai rancang. Tapi alhamdulillah pertama mudah-mudahan kita mengharapkan bila kita buat program ini sudah pastinya kita mengharapkan kejagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita nampak ini simple bagi nasi je, tetapi mudah-mudahan dengan apa yang kita buat akan membuka pintu hati juga masyarakat dan juga awam untuk bersama-sama dengan kita mengharapkan kita najah kepada program. Jadi sahabat-sahabat, yang keduanya InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.